So kita dah dapat parcel. Tak boleh nak tengok belakang ni ada alamat. So Azza cakap ini parcel untuk Min dengan Aiman. Yang kita tengok. Sister. Sedih, terkejut. Wow! Video ni lawa tu. Okay. Lawa macam mana? Lawa tu. Satu je. Weh! Lawa! Okay. Alah nama ni. Hai, assalamualaikum guys. Selamat pagi, petang, siang dan juga malam. Macam biasa kalau kita nak buat opening dekat rumah, dia akan banyak bunyi-bunyi yang tak patut ada. Tapi tak apa. Aiman nak jatuh kursi lah, Akil nak jatuhkan barang lah, Iman tiba-tiba nak masuk. Kan Iman? Kami cepat. Alah, habis lawa lah kamu tau. Okay, so hari ni kita akan buat unboxing. Okay, so actually Min and Acu and family, kita orang baru habis balik daripada membeli barang rumah. And tiba-tiba Acu pergi ambil parcel. So Acu letak dekat belakang macam ni. Nah, apa Acu cakap tadi? Nah, surprise untuk Alon dengan Aiman. Sebab Acu tahu Aiman dengan Alon suka sangat benda ni. Oh my god! Wow! Dia orang 3 kali. So kali keempat Min fikir Min nak buat YouTube video. So jom kita unboxing. Lawa, super lawa. Tengok Acu, tengok ni. Lawa gila. Sini, tunjuk sekarang. Tantaran. Bos sikit Acu, bocor sikit. Taran. Semangat. Lawa. Kau tahu tak Min guna lighting apa nanti ditunjuk. Sebab macam cantik kan. Macam dekat lawa tak? Nak tunggu Aiman pakai baju dah 3 hari. Aku macam mana pula? So, Min akan buka parcel dengan Aiman. Yalah. Okay. So, ini parcel dia. Nak tunjuk tapi okay, jap. Ada alamat semua macam ni lah. Macam nampak je. Tak nampak kan? Okay. So ini parcel dia. Memang tak faham. Wait a minute. Who are you? Okay. So untuk parcel pada kali ini, so Aiman teka. Ini parcel apa? Tak tahu lagi. Muhammad, habislah Alun punya muka. Alun baru lepas pakai foundation ni. Tak tahu? Okay, tak tahu. Okay. So, Akil, agak-agak ni pasal apa? Makanan. Makanan ke? Ayah. So, biar Ada apa? minta ke. Adik, sini. Actually kat ini macam ni. Macam plastik weh. Plastik sampah. Sebab hari tu, semalam ni kat Akil Min nak beli pasal sampah 2 hari. Pasal sampah untuk pupu Yuyu. So, jom tengok. Sana. Anu tu. Acua. Apa? So, jom tengok. Sana. Anu tu. Acua. Tak betul lah tadi aku kata tu balik. So, kita tunggulah Aiman tukar baju. Dia pakai baju lambat. Lepas tu pakai baju balik. Hai. Tak lambat kan? Lambat. Okay, so jom. Tadang! Kita buka. 1, 2, 3. Bismillah lah kamu. Jangan aku. Dia kena nampak steady. Dia nampak cool. 1, 2, 3. Bismillah, tutup mata, tutup mata. Tutup lagi mata. Tutup mata. Gila mana? Tutup mata. 1, 2, 3. Tutup mata. Ayah. Ada buat apa? Ini pasir sampah. Acu! Ini pasir sampah kan? Emotional, damn it! Ya lah. Annoying lah. Okay guys, kita dapat surprise pasir sampah. Min rasa mendagat pasir sampah sebab dia macam ada sampah sangat. Sebab 2 hari lepas, Min cakap dengan Acu, beria tau. Min nak beli pasir sampah untuk Miao. Pasir sampah tak cukup. So Acu beli 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
7, 8, 9. So, kenapa pasir sampah ni untuk Aiman? Sebab Aiman selalu buang sampah.
One, two, three, tangan. Sana ni guys. Nampak. Tapi asli dia cakap Mak masak. Memasak ke tempat nak ambil gila. Patutlah weh. Kau tengok ni. Aku berilah. Aku cakap ni mesti makan aku excited. Sumpah weh. Kau tengok ni. Sekejap weh. Ni kan dia kena tutup. Pasal tengah balik. Weh. Satu. Angkat lah. Angkat lah. Tak boleh jalan dulu. Tengok ni. Tengok ni weh. Nak balik. Nampak tak? Mama masak. So salah aku ke? Tak. Aku ni fake hope lah dengan sikit. So disebabkan kita orang tak ada makanan. Masuk. So ini adalah makanan yang Min paling suka. And ini makanan yang Min makan waktu PKP. Jatuh lah. Dia kena lampu macam ni lah melompat lagi cantik. Dekat sini. Kan? Actually untuk video ni kita orang nak test penggunaan lampu. Lampu apa je? Apa ni? Yang you kan tak angkat. Abang buat buat video. Sebab apa weh? Sebab Min punya lampu light ring light dia ni weh. Dia hilang. Jatuh. Lepas tu dia terus tak ada lampu. So nak tunggu lampu lain sampai tu macam tapi lawa weh lampu ni. Nampak lah. So Acu struggle nak kasi lampu. So itulah untuk video unboxing hari ni. Ini pun sibuk. So actually kita bos balik sampai rumah. Okay lah. So jumpa dekat next video. Thank you guys.